Langkah naikkan grade penjawat awam itu sememangnya perlu dan tepat. Demikian pandangan seorang pemerhati mengenai usaha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kenaikan pangkat melibatkan 125,000 pembantu tadbir pengkeranian dan kewangan bermula dari grade 1 ke grade 5 yang dianggap sebagai langkah konkret. Justru pemerhati berkata langkah ini sememangnya diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup memandangkan rata-rata gaji permulaan penjawat awam berada pada paras rendah sehingga ramai tercejas dan tidak mampu menampung keperluan asas. Menurut pemerhati, penjawat awam yang layak dengan kenaikan grade ini secara tidak langsung dapat menikmati kenaikan tangga gaji, memastikan kuasa beli rakyat berkembang semula sekaligus memberi sumbangan nyata dalam memperkukuhkan ekonomi negara. Pemerhati juga menyatakan kuasa beli rakyat sebelum ini berada pada tahap kritikal gara-gara gaji minima yang masih tidak seimbang dengan kos sara hidup yang terus meningkat menyebabkan kehidupan rakyat sentiasa berada dalam tekanan tersangkut antara hutang dan kehendak harian. Sindir pemerhati, Malaysia kini kelihatan serupa seperti Indonesia yang masih bergelut dengan tahap ekonomi rendah berbanding negara maju serantau seperti Singapura yang mempunyai kuasa beli dan pendapatan jauh lebih tinggi. Mengulas mengenai cadangan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA mengenai keperluan mengikuti kursus teknologi maklumat IT selama 2 minggu. Pemerhati bersetuju mengenai perkara tersebut. Itu kerana beliau mendakwa penjawat awam sebelum ini dilihat seumpama hanya makan gaji buta, menjadikan kursus itu penting meningkatkan kecekapan, disiplin dan produktiviti seiring dengan kenaikan grade. Terdahulu pada Isnin, Perdana Menteri mengumumkan beberapa perkara ketika berucap pada program perjumpaan bersama warga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di Putrajaya.